Hari ini selepas meeting kami di KL Eco City Mall, terjumpa satu kios laundry yang besar di entrance. Kami memang jenis busybody. Apa lagi? Pergi sibuk lah. Wah, first time kami jumpa kios frozen yogurt laundry. Rupanya senang je. Download and register apps. Lepas tu, buat pilihan dan bayar. Kalau tak nak guna apps pun boleh. Terus pilih dan bayar. Bezanya, tak dapat collect point je. Oh, rupanya fully automatic. Mula-mula ingat ada orang duduk dalam mesin yang membuat frozen yogurt. Tak siap pun, cepat betul ni. Inilah dia, Yobi. Comel tak? Sudu di bawah cawan, kopek je. Alamak, sedap ke ni? Wah, saya memang peminat frozen yogurt, tapi memang tak sangka dari kios laundry pun begitu sedap. Bang, kalau kamu tak suka frozen yogurt kamu naked, ada 3 jenis preset dan topping yang boleh ditambah. Ipin yang biasanya tak suka makan yogurt sebab dikatakan masam pun dia suka yang ini. Harga bermula dari $3.99. Jadi, frozen yogurt lover, ini wajib cuba. Trust me, you gonna love it.